Hukum makan buah-buahan yang pokoknya tumbuh hampir dengan tangki najis, hukumnya halal makan. Jikalau berbau najis pokok, kita gigit bau najis, makruh makan. Nampak? Kalau dekat sahaja tak apa. Dan bukan kata dekat, harus menyiram tanaman yang kita makan dengan najis, seperti air kecing. Siram pokok sayur. Apabila kita siram pokok sayur sawi, katakan tidak kena pada daun sawi, kita siram tu atas tanah sahaja, tak wajib basuh daun bila nak makan. Tapi bila siraman kena kepada daun, wajib basuh daun bila nak makan. Dah ni dekat dengan taki najis ya. Nampak tak ada apa-apa. Bahkan kalau butir cipedok, butir cipedok ni hak tertelang, tak nak rebuh. Ingat ke rebuh? Tak. Balik tengok butir cipedok sepiring duduk. Tak. Atas meja makan. Tok laki balik dah lengah-lengah nyapu bandar, bersih bandar. Faham? Ambil puak bulan mulut telah lalu. Allah berdegang. Ni. Sekarang terberak tubik butir cipedok. Maka ulama kata kalau dak acur, dak pecah, dak raka, maknanya basuh boleh makan mula. Ni berat pada hak dekat ni, nak kabur hak berat. Ni dekat taki je. Hak tu dah ada cedera, dak masuk najis dalam. Kita boleh rebus semula tapi wajib basuh. Faham? Tubik nauti dah molek. Basuh, rebus. Tak, kita rebus semula. Tak lalu makan. Akak ke kekek. Tak ada masalah. Tapi hukum fiqh kata halal. Faham? Cara jangan kepek, jangan berlubang, jangan pecah, jangan raka. Kerana takut najis masuk dalam, rosak selalu. Macam duriang tahi gajah. Boleh makan tak? Haji lah. Duriang tahi gajah. Boleh makan kan? Gajah ni makan duriang. Tak? Dia berak tubik suti duriang. Kita koyak boleh makan dalam. Duriang tahi gajah orang panggil. Tak? Tak tahu. Takkan tak tahu, tak ingat aku. Jadi hukumnya boleh. Boleh. Tetapi sebaik-baiknya kita guna najis yang mutawassithah.